Bumi sedang berubah, suhu meningkat, udara tercemar, bandar kita padat dan tercabar. Tetapi harapan belum padam. Inilah misi kami, inovasi hijau untuk bandar, pintar dan pendidikan masa hadapan. Hai semua, saya Hena. Hari ini kami ingin bincang tentang satu perkara yang sangat penting, masalah alam sekitar kita. Saya Nuri, dan inilah masalah utama kita. Udara semakin kotor, sisa buangan tak terkawal, bahan api fosil digunakan tanpa henti, bandar kita sedang sakit dan kita sedang kehabisan masa. Masalah ini tidak berlaku sekelip mata. Ia berpunca dari satu perkara, manusia. Masalah ini berpunca daripada kita sendiri. Kita terlalu bergantung kepada bahan api fosil. Kita buang plastik sewenang-wenangnya. Dan kita tak jaga penggunaan tenaga harian. Dan dari punca itu, datanglah kesan yang tak terbayang. Hai semua, bayangkan pencemaran alam sekitar yang berlaku di sekeliling kita akan memberikan kesan yang sangat buruk kepada kita. Kesan yang pertama ialah pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara yang menyebabkan banyak bahan toksik dalam udara yang kita hirup. Dan kita boleh terkesan seperti yang pertama. Dan yang kedua adalah pemanasan global yang akan membuat suhu badan kita jadi panas. Dan yang terakhir sekali adalah kekurangan sumber bahan asli iaitu air. Tak ada air. Bila semua ni berlaku, ia membawa kesan yang sangat serius. Apakah kesannya? Kesan krisis ini sangat jelas. Suhu dunia meningkat, banjir dan kemarau melanda, kesihatan manusia dan hidupan lain terjejas. Alam sedang menghantar isyarat kecemasan. Bumi kita sakit, tumbuhan mati, haiwan kehilangan tempat tinggal, banjir di sana sini, cuaca tak menentu dan kesihatan manusia pun terganggu. Tetapi dalam setiap krisis akan lahir sebuah penyelesaian. Kita tak boleh tunggu lagi. Inovasi hijau ialah kunci. Kita boleh guna tenaga solar, cipta bandar pintar dan kurangkan pembaziran. Kita ada kuasa untuk mengubah semua ini.